Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Mazatul Bahirah binti Abdul Aziz P144960 akan membentangkan tentang reka bentuk pengajaran. Okey, dalam pembentangan ini saya akan menyentuh tentang konsep reka bentuk pengajaran, kegunaan reka bentuk pengajaran dan juga model Azure. Sebelum tu kita akan pergi apakah itu RP. Menurut D.N. Riser pada tahun 2011, RP ini membawa masuk suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran. Menurut Ritchie pula pada tahun 2012, sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran, tak kira kecil atau besar, dalam sesuatu mata pelajaran. Okey, pendidikan merangkumi pelbagai komponen penting yang saling berkaitan dan berperanan dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik. Antara komponen yang dalam pendidikan ni iaitu pengajaran, kurikulum, kaunseling, penilaian dan pentadbiran. Setiap komponen ni dia berkait rapat dengan aspek penggunaan teknologi. Untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, kita perlu mengambil berat tentang 5 aspek penting. Yang pertama, reka bentuk ni melibatkan perancangan sistematik dalam pembinaan bahan pengajaran seperti modul dan kurikulum yang memanfaatkan teknologi terkini. Sebenarnya pengembangan teknologi digunakan untuk membangunkan bahan pendidikan seperti video pembelajaran, animasi interaktif dan aplikasi digital. Yang ketiganya, pengurusan penggunaan teknologi dalam menguruskan sumber pendidikan, termasuk sistem pengurusan pembelajaran LMS, pengurusan data pelajar dan juga pentadbiran sekolah. Yang keempat, penggunaan melibatkan aplikasi teknologi secara langsung dalam bilik darjah seperti penggunaan komputer, tablet dan juga internet dalam proses pembelajaran. Terakhir sekali, teknologi membantu dalam menilai pencapaian belajar secara lebih efektif melalui ujian dalam talian, analisis data pelajaran dan juga sistem pelaporan automatik. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita pergi dulu kepada definisi pengajaran. Menurut Haynes, Michaela Molendo, James Drewusil dan Sharon E. Samaldino dalam buku Instructional Media dan Technology for Learning edisi ke-9 pada tahun 2012, diterbit oleh Mary Prentice Hall di New Jersey, membawa masuk penyusunan dan pengumpulan maklumat untuk menghasilkan pembelajaran. Seterusnya ada menurut Ritchie pada tahun 1986 ada 6 perkara asas pengajaran. Yang pertama, kita menentukan keperluan pelajar. Yang kedua, menentukan matlamat dan objektif. Yang ketiga, membina prosedur penilaian. Yang keempat, mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian. Yang kelima, mencuba sistem pengajaran. Dan yang keenam, menilai keseluruhan sistem. Okey, menurut Gustafson pada tahun 2011, model-model reka bentuk pengajaran ni diketahui pada 3 jenis utama berdasarkan orientasi dan skop penggunaan dalam pendidikan. Okey, pertamanya berorientasikan bilik darjah yang mana berskala kecil yang tertumpu pada perancangan bagi sesuatu masa pengajaran sahaja. Okey, digunakan secara langsung oleh guru dalam persekatan bilik darjah. Contoh modelnya model Azure lah dan juga D.N. Riser. Okey, yang keduanya berorientasikan produk yang mana memberi fokus kepada hasil akhir atau produk pembelajaran. Dia guna untuk bina bahan pelajaran ni yang boleh diguna pakai dalam pelbagai situasi. Okey, contoh model Lashing, model Pollock, model Regulus. Okey, seterusnya model berorientasikan sistem. Pembinaan bahan untuk jangka panjang oleh satu pasukan reka bentuk pengajaran. Dia sesuai diguna dalam pengurusan sistem pendidikan yang lebih besar dan kompleks. Okey, contohnya model di Dick and Carey, model Diamond dan model C and Glasgow. Okey, kita pergi dahulu kepada model Cell and Glasgow yang merupakan salah satu model RP yang berorientasikan sistem yang digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan dan latihan. Dia dibangunkan berdasar prinsip sistematik dan berfasa dan sangat sesuai diguna dalam pembangunan bahan pengajaran organisasi besar seperti universiti, IPG,
latihan korporat dan juga pembangunan pembelajaran. Okey, pertama sekali kita akan mula dengan analisis masalah dan kita akan masuk kepada fasa analisis keperluan. Dalam analisis keperluan ada 4 bahagian. Yang pertama, analisis teknik tugasan dan pengajaran, strategi pengajaran, objektif dan ujian. Dan yang keempat, pemilihan media. Dan masuk kepada fasa kedua iaitu fasa reka bentuk pengajaran. Dalamnya ada terdapat 2 bahagian, menghasilkan bahan dan penilaian formatif. Sebenarnya pada fasa yang ketiga, pelaksanaan dan penilaian melibatkan 2 juga bahagian, pelaksanaan dan penjagaan, pelaksanaan penjagaan dan juga penilaian sumatif. Dan selepas 3 fasa itu dia akan pergi kepada penyerapan dan difusi, di mana di situlah berlakunya penyebaran. Mana contoh masalah ni telah diselesaikan dan benda ni akan disebar dan diguna pakai oleh orang lain dengan sukarela tanpa paksaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada model RP Dick and Riser pada tahun 2010 yang mana model sistematik untuk membantu guru atau mereka bentuk pengajaran dalam merancang, melaksana dan menilai proses pengajaran secara berkesan. Okey, dia akan mulakan dengan tentukan tujuan. Tentukan tujuan ni kita akan tulis objektif. Kita perlu pilih atau ulang kaji teks. Maknanya pilih ulang kaji teks ni kita cari bahan rujukan kita lah. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu menilai sifat pelajar kita, analisis sifat pelajar, macam mana dia murid tu belajar. Itu penting dan barulah kita sediakan ujian. Ujian ni perlu dibuat sebelum sesi pengajaran bagi mengenal kemahiran murid tersebut lah. Setelah itu barulah kita sediakan aktiviti pengajaran. Kemudian kita pilih pula media pengajaran yang untuk membantu murid memahami lebih detail apa pengajaran kita. Dan kita laksanakan pengajaran tersebut. Setelah pengajaran telah dilaksanakan, kita ulang kaji, kita baiki pengajaran kita jika ada masalah, kita tentukan ada masalah apa. So kat sini ulang kaji dan baiki pengajaran. Okay, seterusnya model Azure ini digunakan untuk merancang dan melaksanakan pengajaran secara sistematik dan berkesan. Bila khususnya melibatkan penggunaan media dan teknologi. Model ni sangat sesuai digunakan dalam konteks pengajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar. Okey, model Azure ni terdiri daripada 6 langkah yang perlu diingat melalui akronim Azure itu sendiri. A for analyze learner, iaitu menganalisis pelajar. State objektif, nyatakan objektif. Yang S untuk select material and media, pilih bahan dan media. U for utilize media and material, gunakan media dan bahan. R for require learner participation, libatkan penglibatan pelajar secara aktif lah. Menggalakkan pelibatan pelajar secara aktif. Yang E for evaluate and revise, kita menilai dan menambah baik lah. Okay, sekarang kita pergi secara mendalam setiap langkah tersebut lah. Okay, pertama sekali kita pergi pada analyze learner. Analyze learner iaitu analisis pelajar. Analisis ni penting nak bagi memahami pelajar, latar belakang pelajar, keperluan dan gaya pelajaran mereka lah. So kita pergi dahulu, ada beberapa perkara yang penting untuk kita analyse pelajar. Pertama, general karakteristik, iaitu ciri umum pelajar seperti umur, jantina, latar belakang pelajar, latar belakang pendidikan dan juga budaya mereka. Seterusnya, spesifik entry kompetensi, yang mana kita menilai tahap pengetahuan atau kemahiran yang sudah dimiliki oleh pelajar sebelum sesi pembelajaran bermula. Yang ketiganya tentang learning style. Setiap pelajar ada gaya pembelajaran tersendiri, sama ada visual, auditory atau kinestik. Dia perlu dikenal pasti untuk pemilihan pendekatan pengajaran yang sesuai. Okey, yang keempat, perceptual preferences dan strength. Kita perlu tahu saluran deri mana yang paling dominan. Sama ada pelajar ni mudah faham melalui melihat je, mendengar atau melalui pembuatan. Yang kelima, information processing habit, dan macam mana pelajar tersebut proses pelajaran mereka secara analitik atau holistik. Seterusnya yang keenam, motivational factor. Apa faktor mendorong pelajar untuk belajar? Minat, matlamat, matlamat peribadi ke atau ganjaran?
Akhir sekali, psychological factor yang mana aspek psikologi seperti keyakinan diri, kecemasan belajar dan sikap belajar terhadap subjek tersebutlah. Okey, seterusnya state objektif. State objektif ni kita perlu objektif ni mainkan peranan penting untuk memastikan arah dan hasil pengajaran yang ingin dicapai. Objektif yang baik biasanya dirumus mengikut model ABCD. What's mean ABCD? A for audience, siapa pelajarnya. B, behavior, apa tingkah laku atau prestasi yang diharapkan. Okay. Kemudian C for condition, dalam keadaan bagaimana pelajar akan melaksanakan tingkah laku tersebut. D, degree, sejauh mana tahap pencapaian yang diharapkan. Objektif juga boleh diklasifikasikan kepada beberapa domain. Yang pertama, kognitif domain berkaitan pengetahuan dan pemikiran. Efektif domain berkaitan sikap, nilai dan emosi. Motor skill domain berkaitan kemahiran fizikal. Interpersonal domain berkaitan kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Objektif juga perlu mengambil berat perbezaan individu, yang mana kalau sekarang ni pembelajaran terbezalah macam mana. Kalau maksudnya murid ini berapakah objektif murid yang lemah, apa objektif dia, murid yang sederhana apa objektif dia. Okey, seterusnya S for select media and material, kita perlu dalam proses pemilihan kita akan melihat tentang proses pemilihan media dan pengajaran. Pertamanya kita perlu memilih format media kita. Kita pertimbangkan sama ada kita mahu menggunakan media visual, audio atau video atau mungkin gabungan beberapa jenis media lah. Duanya kita perlu mendapatkan bahan-bahan khusus yang menyokong media tersebut. Ini boleh jadi bahan cetak, grafik atau klip video atau simulasi digital kan. Kemudian kita pergi kepada memilih bahan yang sedia ada. Kadang-kadang bahan berkualiti tinggi yang telah pun tersedia dan kita boleh menggunakan, kita buatlah ubah, kita buat sedikit penyesuaian. Sebenarnya survey of sources ni, kita buatlah sedikit kajian, kita survey, kita perlu tahu kat mana kita nak cari bahan yang sahih. Okey, bahan yang betul. Kemudian kita modifying available material, maksudnya kita perlu membuat penambahbaikan lah. Jika perlu kita buat ubah suai bahan yang sedia ada tu lah. Dan kalau tak ada, akhir sekali designer new material ni susah sikit lah. Kena usaha lebih sikit untuk design new material. Okay, seterusnya utilize media and material. Kita perlu menyemak bahan terlebih dahulu. Kita preview the material. Okay, kita pilih bahan yang betul-betul sesuai dengan tepat dan tak ada masalah teknikal sebelum digunakan. Okay, keduanya kita sendiri perlu buat latihan untuk menyampaikannya. Ni bukan saja untuk keyakinan diri tetapi juga untuk untuk memastikan pengajaran kita berjalan lancar lah. Yang ketiganya, kita perlukan sediakan persekitaran pelajaran kita. Kita perlu pastikan projektor, audio semua fungsi dengan baik. Seterusnya prepare juga the audience. Kita prepare juga murid kita. Kalau murid tu kalau hari ni esok seni, kita pesan murid bawa bahan seni. Macam itulah prepare the audience lah. Kemudian present the material. Kat sini kita akan cuba presentkan bahan kita, bahan yang disediakan, yang kita telah sediakan tadi dengan cara interaktif dan jelas untuk memastikan pelajar benar-benar faham dan terlibat. Okey, seterusnya R for require learner participation, yang mana menggalakkan perlibatan aktif pelajar, guru dan fasilitator perlu menyediakan peluang mencukupi untuk pelajar terlibat secara maksimum dalam aktiviti pembelajaran. Okey, seterusnya akhir sekali E for evaluate and revise. Kat sini langkah ni sangat penting untuk memastikan keberkesanan keseluruhan proses pengajaran dan ia melibatkan 4 aspek utama. Yang pertama, menilai. Kita menilai pencapaian pelajar kita, adakah mereka telah mencapai objektif pelajaran yang ditetapkan. Okey, kita boleh membuat melalui ujian, tugasan, matian ataupun refleksi pelajar itu sendiri. Keduanya, kita menilai pula keberkesanan media dan kaedah yang digunakan. Adakah penggunaan video kita tu murid boleh faham? Ataupun kaedah bincangan tu pun berkesan ke untuk murid-murid?
Macam itulah. Kemudian kita menilai pula keseluruhan proses pengajaran kita. Adakah aktiviti itu disusun dengan baik? Masa cukup ke? Pelajar berminat ke? Bosan ke? Akhir sekali barulah berdasarkan penilaian yang kita buat tu, kita perlu melakukan semakan semula, revise balik, baiki balik yang mana yang perlu dibaiki. Okey, seterusnya. Dekat sini ada 3 komponen utama dalam pengajaran, iaitu guru, pelajar, okey, dan juga media audiovisual. Okey, guru bila kalau guru terus kepada pelajar, dia akan menjadi seperti kaedah tradisional lah. So mungkin agak kurang menarik, tapi masih boleh untuk pelajar-pelajar yang lebih ni lah. Okey, dia masih boleh, tapi kalau ada media audiovisual, dia lagi memainkan peranan penting, menarik minat murid antaranya. Okey. Dalam konteks ni, guru menyampaikan ilmu melalui media audiovisual dan pelajar menerima maklumat dengan lebih jelas dan bermakna. Ini menjadikan proses pelajaran lebih interaktif dan berpusatkan pelajar. Okey, apa kelebihan media kepada guru? Pertama sekali, dia menjadi pedoman. Ia membantu guru merancang pengajaran dan lebih terarah dan jelas. Kemudian media ni memberi struktur kepada proses pengajaran. Dengan adanya susunan kandungan tersusun, guru ni lebih mudah mengawalkan perjalanan kelas. Okey, seterusnya ketiga, penggunaan media menjadikan pengajaran lebih sistematik. Guru dapat menyampaikan isi pengajaran berfasa dan tersusun. Yang keempatnya, proses pengajaran menjadi lebih mudah. Okey, yang kelima, media meningkatkan keyakinan guru. Okey, yang keenam, media juga membantu meningkatkan kualiti penyampaian guru. Okey, lebih terfokus lah dan menarik. Okey, seterusnya, apa pula kelebihan kepada pelajar? Pertamanya, media menjadikan proses pelajaran lebih sistematik. Pelajar dapat memahami pelajaran secara teratur dan mengikut langkah yang tersusun. Yang keduanya, media juga memberi motivasi kepada pelajar. Paparan visual yang menarik dan interaktif mampu menarik minat untuk meningkatkan semangat untuk belajar. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih mudah dan difahami. Yang keempat, media menjadi variasi dalam penyampaian. Pelajar jadi tak bosan kerana mereka terdedah dalam pelbagai bentuk bahan pengajaran. Yang seterusnya, yang kelima, dia membantu merangsang pelajar untuk berfikir secara kritikal dan kreatif. Yang keenam, media juga mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Okey, itu saja kelebihan media kepada pelajar. Ada banyak lagi sebenarnya kelebihan media kepada pelajar. Ini antaranya lah. Okey, yang terakhir sekali kita pergi kepada gambar ni. Gambar ni kita lihat strategi utama dalam penggunaan media pendidikan. Okey, ni strategi dia. Yang pertama, kita ada cantuman pelbagai sumber. Media membolehkan guru menggabungkan pelbagai sumber seperti teks, audio, video dan grafik untuk memperkayakan kandungan pengajaran. Ini memberi pelajar berpeluang untuk melalui pelbagai saluran deria, bukan telinga je untuk mendengar atau mata saja untuk melihat. Tak, dia menggabungkan semuanya. Okey, yang keduanya, penggunaan serentak melalui media. Guru boleh menyampaikan beberapa bentuk maklumat secara serentak. Contohnya, semasa tayangan video, pelajar dapat melihat visual, mendengar naratif dan membaca teks sekaligus. Kan? Betul lah tu. Okey, yang ketiga, kita ada perkongsian internet juga. Internet membolehkan guru dan pelajar berkongsi maklumat secara mudah. Okey, seterusnya R&D. Ini strategi yang keempat, iaitu R&D, iaitu penyelidikan dan bangunan. Strategi ini menekankan kepentingan guru dan institusi pendidikan untuk sentiasa mengkaji keberkesanan penggunaan media dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan keperluan serta teknologi semasa. Contohnya, modul untuk teknologi di sekolah-sekolah dah berapa kali ubah sebab adanya R&D. Saya ingat masa tu saya menjadi ketua panitia untuk TMK. Masa tu dia suruh serap
semua. Sekarang ni tahap 2 je. Ada macam-macam, ada banyak cara lah. Berapa kali modul UTMK tu telah di-revise. Okey, itu sahaja. Terima kasih atas pendengaran perkongsian saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.